Assalamualaikum. Merujuk kepada tadi lah, skamer curi lembu tu dengan skamer kat Pasar Minyak yang melarikan barang-barang kertas-kertas kerja yang bela tu bersama dengan Nazirah tu, yang salinan kita yang kepada KKA dekat Kuala Lumpur tu punya pembangunan kan, punya kajian kan. Ada email ke sana dulu dan melalui pejabat daerah DKA Kuantan untuk ada kan, kita dapat kerja juga kan. Tapi bayaran gaji dekat situ kan, saya nak jelas dekat sini tak ada terima apa-apa. Skamer yang dekat BSP ni, yang skamer yang lembu kebau ni, yang curi lembu kebau Haji Ghazali yang dekat BSP katanya, yang pembangunan skamer branding tu kan. Perempuan ni mungkin latih untuk Haji ni untuk skamer branding ni. Metodologi untuk melakukan scam dalam keadaan ni, ada scamming dalam masyarakat kat sini. Kejadian tu kan. Berlaku scammerism ni kan, daripada Institut Scammerism, National Scammerism Institute kan. Mungkin perempuan ni terlibat dengan nasional punya scammer agenda ni, kebangsaan ni. Sebab dia ada cerita pelik kan. Dia buat krisis dengan mak kita, pinjam duit, tapi tak mau bayar. Yang BSP ni apa dia tu, dia scam macam mana dia jumpa ayah dia ke apa benda dia dekat dia. Kita pula dipersalahkan kat situ. Dan masa siasatan polis pasal kertas kajian tu, kajian tu, dia kena tangkap tau, tangkap dalam hotel. Tiba-tiba kita dah heret dalam masalah tu. Lepas pada tu isteri kita pula kita tak pegang dengan dia dekat mahkamah syariah tu, dia kena tangkap. Dia heret kita sekali, dia heret kita sekali, kita pula nak cerai dia. Pelik tu, agensi ni memang pelik sangat. Sebab dia sama daripada pihak luar sana untuk adakan transport untuk benda ni. Orang ni agensi daripada Scammerism, National Scammerism Agency ni. Bukan anti-scam center tu kan. National Anti-Scam Center tu kan. Bukan panggilan kan, polis kan, ada negara tu kan. Sebab ada panggilan telefon kita buat artikel tu, dijawab oleh perempuan ni dengan lelaki ni pasal benda tu. Kita nak tahu, dia ada unit panggilan tau, unit panggilan yang dapat dekat Kuantan yang itu, melibatkan dia orang ni. Tapi polis tak boleh tak ambil tindakan pada 5-6 orang individu dekat sini. Termasuklah aktiviti dia orang melakukan scam dekat Pengadilan Hulu je. Tiba-tiba datang untuk lepas masuk ke Malaysia terlalu banyak. Okey, kita kena buat kajian ni dulu ni. Dia maksud ni kan, pasal kuda ni. Apa hubungan kuda tu, penyakit kuda tu. Okey, SPRM Kelantan ni. Mak Usuk nak ambil tindakan pada saya pasal benda tu. Kita nak kena buat kajian menyeluruh. Takut ada di belakang dia ada sesuatu.
Tak ada agak lagi atas pada sesuatu. Terima kasih. Kita jumpa lagi nanti.